Anda tahu tak benda ni? Kadang hidup kita ni bagi kita satu tamparan yang sangat hebat tapi pedih. Tuan-puan, saya ingat suatu hari dulu, saya lepak dengan seorang abang ni dekat kedai mamak. Muka dia okey saja. Dia cakap pada saya, dulu saya rasa saya dah stabil, ada saving dan ada investment. Tapi semua tu kejap je hilang nilai. Masa itulah saya senyap. Sebab saya faham sangat apa yang abang tu rasa. Dan dia sambung lagi. Dia cakap, Azri, dulu aku ingat kalau aku ni rajin simpan, rajin kerja, cukup dah. Rupa-rupanya aku cuma simpan duit, tapi nilai dia bocor dari hari ke hari. Dan ayat tu masuk terus ke telinga saya. Sebab ramai orang sebenarnya bukannya tak pandai simpan langsung, cuma tak sedar yang duit tu pun boleh sakit kalau tidak dilindungi. So turning point dia adalah bila suatu hari dia kira balik semua simpanan dia, apa yang dulunya boleh beli banyak-banyak, sekarang ini cuma boleh beli separuh sahaja. Dekat situ saya nampak, kadang kita ni bukannya perlukan peluang yang besar pun, tapi kita cuma perlukan perlindungan. Dan kadang-kadang benda yang simple macam emas ni je dah cukup sebenarnya untuk jadi payung masa hujan ekonomi. Jadi kalau anda fikir balik perlahan-lahan benda ini, cuba tanyakan kepada diri sendiri, apa yang aku buat hari ini betul-betul akan jaga nilai harta aku ataupun tidak? Dan jawapan tu anda sendiri yang akan tahu.